untuk anak-anak. Pertama, anak-anak kita mesti disiapkan mindset sejak sebelum masuk Ramadan lagi. Betapa bestnya masuk ke Ramadan ni. Hebatnya pendidikan Allah untuk umat Islam ni, Allah sediakan untuk umat ni Universiti Ramadan. Semua orang akan masuk ke Universiti Ramadan ini untuk lalui proses-proses tarbiyah dia. Jadi kita dulu kalau nak masuk universiti, kita happy kan, seronok. Sebab kita tahu universiti ni satu tempat yang akan menggilap kepimpinan, menambahkan kita punya ilmu pengetahuan dan banyak pengalaman-pengalaman baru yang kita tak sabar nak ambil sepanjang kita bergelar belajar universiti. Anak-anak pun sebelum masuk ke Ramadan, kita nak gambarkan kepada mereka, Ramadan ni Masya Allah, kalau kita hayati, kalau kita isi Ramadan ni, dia akan jadi satu tempat yang sangat baik untuk kita menjadi insan yang lebih baik, lebih bertakwa kepada Allah. Itu pertama, siapkan mindset sejak awal. Atau kita sebut minggu suai kenal sebelum masuk ke Universiti Ramadan. Ibu bapa perlu selalu sembang-sembang dengan anak-anak, cerita, kadang-kadang buat aktiviti. Ambil satu kertas, tulis do and don'ts masa Ramadan. Tulis sama-sama, bincangkan sama-sama. Yang kedua, bila sesi pengajian bermula di Universiti Ramadan, anak-anak kita setiap malam lagi kita siapkan mindset. Esok nak bangun awal sahur. Tak apalah, dia kecil lagi. Kita kejutkan dia. Dia makan sampai pejam mata pun tak apa. Yang penting dia rasa keterlibatan diri dia, merasai bestnya sahur sama-sama. Lepas tu, bagi anak-anak yang umurnya 6 tahun, 7 tahun, kita dah boleh untuk latih mereka, terus support mereka, sediakan hadiah-hadiah ganjaran untuk mereka kalau mereka dapat berpuasa. Sama ada separuh hari ke, sehari penuh lagi baiklah. Itu bila sesi pengajian bermula. Dan seterusnya, bagi anak-anak, kita fahamkan mereka ini bahawa dalam bulan Ramadan, kita ada peraturan-peraturan dia. Kita ada silibus-silibus wajib, silibus-silibus pilihan yang kita nak lalui sama-sama. Silibus wajib ni kewajipan asasi Muslim macam solat, macam kita buat apa-apa yang baik sepanjang hari di luar bulan Ramadan tu kita teruskan, dan tambah lagi silibus wajibnya kita tak boleh makan, tak boleh minum pada siang hari pada bulan Ramadan. Dan don'ts, kita jangan puasa tahan diri dari lapar dan dahaga saja. Kita juga kena tahan diri daripada mengeluh, cakap benda-benda tak elok, cakap kasar. Ini masanya kita kena sentiasa sembang-sembang bincang dengan anak. Dan seterusnya, kita fahamkan juga bagaimana nanti kita akan lalui hari convocation ataupun hari kita meraihkan kejayaan kita, iaitu hari raya. Bila jumpa Allah nanti ada anugerah-anugerah khas yang akan Allah bagi, seperti terbukanya pintu Ar-Rayyan yang semua orang tak boleh masuk, tapi orang berpuasa boleh masuk ke pintu Ar-Rayyan ni. Dan apa yang paling kita nak, kalau kat sekolah ataupun kat universiti kita nak pointer 4.0, ataupun kat sekolah kita nak nombor 1. Sepanjang Ramadan ni, kita fahamkan ke anak-anak, kita bukan saja nak dapat tahan diri daripada makan minum sampai waktu berbuka, tapi kita nak takwa. Takwa tu macam dapat nombor 1 lah di sisi Allah. Dan fahamkan juga takwa tu apa? Takwa tu bila lepas Ramadan nanti, bahkan pada Ramadan yang kita lalui, kita buat apa saja, kita hati-hati, takut pada Allah. Kita buat pilihan-pilihan hidup, kita ada nilai Allah dalam hidup. Kita pernah berjaya masa Ramadan, kita tak makan, tak minum, bukan sebab orang tengok, tapi sebab Allah nampak kita. Begitu juga nanti kawan-kawan akan banyak bagi pengaruh-pengaruh yang mungkin tak elok, kita buat pilihan, jangan ikut dia sebab takut Allah. Jadi ini yang kita nak, perasaan ini, kekuatan ini, fahamkan pada anak-anak. Kesian je, kalau bukan mak abah yang nak fahamkan, siapa lagi yang kita harapkan? Mak abah kena ada moment of connection. Sentiasa ada detik masa kita terapkan nilai-nilai ini kepada anak-anak yang kita sayang kerana Allah, yang akan jadi saham berkekalan kita hingga ke syurga. Wallahu a'lam. Boleh jadi kita kena tambah juga ijazah lanjutan selepas Ramadan, puasa 6.
InsyaAllah.